Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Kembali kepada fitrah. Sebenarnya kita mengimbau kembalilah sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita menjalankan ibadah seperti mana disebutkan Ustaz Alimdin tadi, mukhlisin ala huddin, ikhlas seikhlas mungkin dalam melaksanakan ibadah, kemudian memahami apa yang kita buat, apa yang kita baca, seperti mana yang Ustaz Zulkarnain sebut, baca Fatihah. Memang kalau kita tengok ada caranya menurut ulama-ulama qiraat, tapi alhamdulillah bila kita baca kita faham, seronok dapat menghayati satu persatu yang kita baca, satu persatu diperjelaskan, boleh dibaca dengan makna yang sekurang-kurangnya meresap ke dalam jiwa sanubari. Tapi sayangnya hari ini kita tidak cuba mendapatkan yang itu, tidak cuba sedaya upaya untuk mendapatkan pemahaman seperti mana yang disebut tadi. Baca, kemudian faham, pengertian, terjemahan, penafsiran, sehingga kan boleh menginsafkan diri, sehingga kan boleh mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab itu tidak lain dan tidak bukan kita beramal ibadah, kita melakukan ibadah tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan tidak akan tercapai melainkan jiwa yang bersih. Artinya hakikat beriman ibadat itu ialah untuk membersihkan jiwa, membersihkan jiwa supaya bila jiwa dah bersih, iman nak duduk dalam. Bila iman dah boleh duduk dalam, barulah lahirnya sifat ketakwaan kita kepada Allah. Sebab itu ibadat bila kita buat betul-betul, dia menjadi obat, jadi penyucian terhadap hati kita yang dah kotor. Ibadat puasa melatih kita supaya rajin bersedekah. Sedekah tidak akan berlaku bila mana jiwa itu kotor. Kotor tidak melahirkan sifat pemurah. Hanya jiwa yang bersih, hanya jiwa yang beriman melahirkan sifat yang baik. Apa sifat baik? Sifat pemurah. Lahirlah sifat pemurah, akhirnya lahirlah ramailah orang yang bersedekah bila ada sifat pemurah. Tapi ibadat yang kita buat hari ini, maaf tuan-tuan, ibadat yang tidak dapat sama sekali menyucikan jiwa yang kotor, tidak boleh membersihkan jiwa yang telah kotor, yang akhirnya jiwa kita sentiasa kotor, terus menerus kotor. Bila kotor, dia melahirkan sifat-sifat mazmumah. Sebutlah sedekah ke, sebutlah apa sajalah, penyayang, pengasih, tidak akan lahir dari jiwa yang kotor, tuan-tuan. Sebab itu proses pertama dulu Nabi SAW ialah ketika dia nak menghadap Allah, proses pertama membersihkan jiwa, membersihkan jiwa, tuan-tuan. Maka jiwa kita yang dah kotor ni Allah bagi ubat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya. Tujuan tidak lain untuk menjadi penawar obat membersihkan jiwa. Bila dah jiwa dah bersih, maka kembalilah kepada fitrah yang asal. Kita lahir dulu yuladu alal fitrah, dan akhirnya mendapat fitrah kembali. Dulu kita lahir dalam sifat yang bersih, hati yang bersih, jiwa yang bersih. Kita jaga dia dengan ibadah. Bila jiwa dah bersih, iman dah duduk dalam, tu yang senang nak bangkit tengah malam, nak bertahajud, senang nak baca Quran. Iman dah duduk dalam. Sebab segala-galanya berpunca dari iman. Iman dah ada dalam,
senang. Pasal itu Nabi SAW yang diletakkan dalam hatinya dulu ialah iman. Letakkan iman dulu, barulah boleh buat semua. Iman dah duduk dalam, maka iman melahirkan sifat yang baik, tuan-tuan. Orang yang tak beriman, dia tidak melahirkan sifat yang baik. Maka sebenarnya, tuan-tuan, apa yang saya mengharapkan pada malam ini, kita perbetul ibadat. Biarlah ada ilmu. Bagaimana nak cari ilmu? Kena datanglah majlis-majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Banyak caralah hari ini, tuan-tuan. Alhamdulillah di Selangor ini tak macam Negeri Sembilan. Saya tak nafikan seperti mana Ustaz Zulkarnain itu okey lagi lah. Ada juga lah yang baca, ada langsung tak bertunggu masjid, ustaz datang 3 orang dia duduk dalam tu. 3 orang je ustaz, kata dia. Boleh ke ustaz? Boleh. 3 orang. Itu pun semua dah expired semua. Itu yang Ustaz Zulkarnain itu ramai malam tu, Ustaz. Ramai kan? Itu pasal Ustaz TV datang. Kalau Ustaz Ceroy datang, mampus dia tak datang. Ni Ustaz TV, ni Ustaz TV. Itu iklan pun sebulan dah Ustaz TV tu. Ini Ustaz TV yang biasa jadi pengacara imam muda. Itu yang ramai tu. Dia nak nengok wajah Ustaz dari dekat. Tu ya Ustaz, tak ada apa pun. Lepas tu Ustaz tanya balik, bukan dia faham pun tu. Angguk-angguk ngeleng, angguk-angguk ngeleng. Ngangguk pun dia, ngeleng pun dia. Tanya satu dia tak faham tu dah. Dia makan memang banyak lah. Banyak Ustaz makan malam tu. Banyak kan. Orang Negeri Sembilan makan rajin. Saya tak nafikan. Pasal itu saya tak duduk Negeri Sembilan. Saya tak duduk Negeri Sembilan kan. Pasal Ustaz Zana yang kata teruk Negeri Sembilan. Memang teruk, aku tak nafikan. Teruk-teruk negeri pun teruk lagi Melaka. Nak panggil ceramah, alhamdulillah dengan main. Panggil temu duga lu ustaz, nak bagi ceramah lagi teruk. Pasal itu 3 negeri ni, kalau lepas Negeri Sembilan baru dia boleh masuk Melaka. Lepas Melaka baru boleh masuk Johor. Tak lepas Negeri Sembilan, ngigau kau tak boleh masuk Melaka. Jangan kau harap lah. Kau boleh duduk Selangor ya. Yang Negeri Sembilan duduk Selangor, okay, alhamdulillah lah. Kalau duduk Negeri Sembilan pun sama lah, dungu. Babal majal sama-sama lah. Tak ada apa. Nak mengaji pun dia bukan nak mengaji pun, dia nak berjanji. Gigi je ni asal lah. Mata rabun, umur 83 nak berjanji dengan kita. Tak janji lah Ustaz. Ya, kita ngaji pekah lah tuan. Pekah susah Ustaz, nyinggung orang. Tafsir lagi lah susah. Apa nak ngaji? Kalau boleh berjanji ya lah Ustaz. Dia bantainya berjanji. Mata tak nampak, gigi tak ada. Umur 86, napas panjangnya. Sekali tarik meninggal. Memang teruk. Aku tak nafikan. Betul aku tak dengar Negeri Sembilan. Tak sanggup aku. Tak sanggup. Main Negeri Sembilan ni Ustaz, jangan main. Tapi datang sini dia jadi imam. Tu hebat dia. Kat sana teruk, tapi bila duduk sini kita tengok imam-imam masjid tu orang Negeri Sembilan tu. Tu Cik Amir tu orang Najahiyah. Imam Masjid Huda orang Negeri Sembilan. Pengurusi surau Negeri Sembilan. Orang Selangor tak ada. Tunjuk hebat tak hebat Negeri Sembilan. Pergi tempat orang memang dia hebat, tempat sendiri dia mampus tak hidup, tak dilayan ke orang. Besok tu besok. Besok dan jadi tuan-tuan, sebenarnya marilah kita duduk hadir dalam majlis ilmu surah-surah masjid di Selangor ni. Alhamdulillah. Seperti mana Ustaz Zulkarnain yang kata dia Yayasan Restu, dia ngajak Al-Quran. Pergi jauh lah Ustaz, kereta menjalan-jalan tuan. Estima, BM, Honda, Toyota, tak ada yang kancil lah. Takkan jauh sangat nak pergi mengaji, nak dalamkan ilmu. Surah-surah banyak. Sebab kita ni banyak sangat alasan. Kadang rumah jauh pada surau, kata jauh Ustaz, macam mana nak pergi? Kalau dekat nak agak pergi gitu dah. Sebelah rumah je lah surau, tak agak datang. Ustaz, dengar Ustaz kat rumah duduk pun dengar Ustaz tu suara dia lantang sampai rumah, tak agak pergi. Memang munafik betul.
Tu yang jawab lagu tu. Orang beriman tak ada tu. Orang beriman waqalu sami'na wa ata'na, dengar dan taat, selesai. Jadi tuan-tuan, nak letakkan iman dalam ini kena beramal, amal yang betul. Bagaimana nak cari ilmu ni? Kena datanglah ngadap tuan guru. Banyak hari ni kitab-kitab tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok tu kitab-kitab ada depan saya ni tuan. Baca nikmatnya berpuasa. Tuan-tuan cuba tengok tu kitab Ayuh Bersahur. Dan yang ditinggalkan, dipinggirkan Ayuh Bersahur, sebuah kitab tentang bersahur, keberkatan bersahur yang kita anggap mudah sampai hari ni. Tak nak bersahur, dah penghujung je tak nak sahur, hujung je tak nak sahur, bini pun tak nak bangun dah. Sebab nak bangun macam mana, laki pun tak nak makan, anak-anak pun tak nak makan, bangun buat apa? Bini pun tidur buta sampai pagi. Ya, sebenarnya kita boleh dapatkan buku-buku, tengok nikmatnya berpuasa. Tuan-tuan baca dalam ni tuan-tuan, ulama yang karang tuan-tuan, ulama yang karang buku ni. Tadi baru saya ambil di Telaga Biru, saya tengok kelebihan puasa, adab berpuasa, kaifiat berpuasa. Baca-baca tengok. Kadang pergi majlis ilmu, pergi juga, baca-baca juga. Macam-macam tuan nak menghadap. Kita boleh tengok, dapatkan ilmu supaya kita beramal betul. Akhirnya amalan yang kita buat ini boleh menjadi penawar, jadi obat pembersihan jiwa. Bila jiwa dah bersih, kembalilah kepada fitrah yang asal. Maknanya jiwa yang selamat sejahtera, nak beramal ibadat, amal ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama tuan-tuan, sebab saya pun dah tak larat ni tuan-tuan. Esok pagi ada lagi kelas subuh dan sebagainya. Wallahu a'lam.